Guys, ni duit, nak tahu untuk apa I buat duit ni? Tonton video ni sampai habis. Okay guys, Assalamualaikum. Duit tadi, Alhamdulillah, atas kekangan keadaan Surah An-Nur di Jalan Sena Kulai ini, kekangan jemaah yang semakin ramai dan kemah yang lama tidak dapat lagi menampung kerana kemah tu dah usia hampir 10 tahun tak pernah dibuka, dan hari ni kemah tu dah lusuh. Tu anda boleh tengok kan keadaan kain dia yang dah lusuh, dah koyak dan sebagainya. Jadi jemaah terpaksa kadang-kadang solat Jumaat di sini, walaupun surau ni adalah surau Jumaat, terpaksa sembahyang. Kadang-kadang bila hujan, air menitis, bocor dan sebagainya. Jadi hari ni Alhamdulillah kita dapat kongsi rezeki untuk surau An-Nur Jalan Sena ini, iaitu kita sediakan 2 kemah. Satu kemah daripada kita dan satu kemah lagi daripada pengumpulan ataupun daripada dana kumpul daripada orang ramai. Jadi inilah hasilnya. Alhamdulillah, kita sedang dalam proses memasang, dan insyaAllah mudah-mudahan anda yang sama-sama infak, sama-sama kongsikan rezeki, akan dikurniakan rezeki yang berlimpah insyaAllah. Dan bagi anda yang mungkin nak sama-sama infak, sama-sama sediakan keselesaan untuk jemaah-jemaah yang mendirikan solat fardu dan juga solat Jumaat, insyaAllah boleh sharekan video ni. Mungkin bagi mereka yang infak, Masya Allah, boleh juga niatkan untuk mak ayah, supaya kemah yang kita dirikan berkat untuk orang solat ini akan menjadi asbab mahligai kepada mak ayah kita yang kita niatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Bye bye dan terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki, ditambahkan kebaikan.